Cikgu sedang motongkan nombor ni. Tapi sebenarnya bukan cikgu nak bincang pasal nombor. Nak bincang pasal bentuk ni. Okey, cuba tengok ni. Ni bentuk apa? Ini bentuk segi empat. Okey, bentuk segi empat tepat. Baik. Cikgu nak tanya persoalan tentang bentuk ini. Ini adalah poligon ataupun bukan? Cuba jawab. Poligon ke bukan? Okey. Ini untuk mudah kita ingat sama ada poligon ataupun bukan poligon dengan cara ingat balik apa maksud perkataan poligon. Poligon bermaksud poli tu banyak. Gon tu adalah sisi ataupun sudut. Okey? Maksudnya poligon ni adalah rajah yang banyak sisi ataupun rajah yang banyak sudut. Okey? Kalau kita tengok ni yang ni, kalau kita tengok ni rajah ni ataupun kita tengok bentuk ni, ada berapa sisi? 1 2 3 4. 4 sisi. Ada berapa sudut? 1 2 3 4. Ada 4 sudut. Jadi bermaksud banyak kan? Sebab apa banyak? Sebab senang je nak ingat, iaitu ingat plural, singular plural. Kalau singular satu, kalau lebih plural, more than one. Jadi kalau 4 adalah plural, banyak. Senang kan nak ingat? Ini bermaksud kalau segi 4 ini adalah poligon. Ingat tu, segi 4 adalah poligon. Jadi kalau kita nak ingat sama ada bentuk itu poligon ataupun banyak ataupun bukan poligon, kita tengok je sudut dia ataupun kita tengok je bilangan sudut ataupun bilangan sisi dia. Kalau banyak lebih daripada satu, itu menunjukkan rajah itu adalah poligon. Jadi ingat, 2 tak ada kan? Yang ada 3, 4 dan seterusnya, itu adalah poligon. Boleh? Faham? Okey, kalau faham, jumpa lagi. Cikgu nak sambung menggunting.